Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review CarPlay yang aku pasang pada Vontas aku lah. Okay, yang pertama kau kena pasang ni lah. Kalau kau nak pasang dekat windshield, boleh juga pasang dekat handlebar. Tapi aku pilih pasang ni lah. Jadi yang ni pun kena beli lah, kena order. Okay, kemudian untuk CarPlay ni aku dah buat dia punya hardwire kit lah. Di mana power supply dia aku ambil daripada USB tu yang cas. Okay. Okay, untuk brand aku guna ya brand daripada Q5S, size 5 inci. Okay. Okay, kita try on. Okay, dia dah connect Okay, dia dah connect. Dia connect pun kejap je. Memang cepat lah dia connection dia. So far berbaloi lah. Okay, kita tengok. Dia dah on. Tak nampak. Silau. Okay. Spotify pun function dengan baik. Aku dah link dah ke aku punya intercom. Memang jelas dan clear lah. Okay, dia pergi dekat menu dia. Okay, ni menu dia. Okay. Tekan lagi. Okay, dia masuk kat Mac balik. Okay. Support lah. Waze ada. Waze ada. Spotify ada. Call ada. Okay, kalau kita exit. Okay, sebelah kiri ni untuk Apple. Sebelah ni untuk Android. Aku guna Android, jadi aku pakai yang Android Auto lah. Okay, kita masuk Android Auto balik. Okay, kalau kita nak search pun dia agak laju lah. Okay, contohnya aku nak pergi Menara Alista. Okay, kita tekan go now. Okay, dia dah keluar tu kita kena jalan lah. Memang cepat lah. Ni sound tak dengar lah sebab tahun ni dia akan connect ke kita punya intercom. Okay. Rasanya okay, tu je lah kot aku punya perkongsian. So far berbaloi lah aku beli ni.